Surah Al-Haqqah, surah yang ke-69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa wa ba'd. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Surah Al-Haqqah, surah yang ke-69 mengandungi 52 ayat diturunkan di Mekah. Surah ini merupakan satu surah yang sangat berkait rapat dengan surah yang sebelumnya iaitu surah Al-Qalam, di mana surah Al-Qalam menceritakan tentang maruah dan akhlak Nabi SAW, manakala surah Al-Haqqah ini menceritakan tentang hari yang akan benar-benar datang iaitu hari akhirat, dan itulah makna Al-Haqqah, maksudnya yang pasti berlaku, hari yang pasti benar-benar akan datang. Disebutkan nama sedemikian kerana menunjukkan kepada hari akhirat yang benar-benar akan berlaku dan segala apa janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang berkisar dengan hari kiamat seperti perhitungan amalan, pertimbangan berat amalan, wazn amal, timbangan amal, kemudian masirul insan, di manakah manusia itu akan pergi di akhirat, sama ada syurga dan neraka dan seumpamanya, itu diceritakan di dalam surah ini. Secara umumnya asbabun nuzul surah ini tidak mempunyai satu asbab yang khusus, melainkan beberapa ayat yang terkandung di dalam surah ini mengandungi beberapa munasabah. Di antaranya ayat yang ke-12 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah. Apabila disebutkan ayat ini, Nabi mengatakan aku berharap wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah, ayat-ayat ini akan dijaga oleh telinga yang menjaga, telinga yang memelihara, dan Nabi menyatakan aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan telinga yang memelihara itu adalah telingamu wahai Ali. Nabi bercakap kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali mengatakan setelah daripada peristiwa itu aku tidak lagi melupakan ataupun terlupa walau satu wahyu yang sampai daripada baginda Nabi SAW. Kemudian disebutkan juga berkenaan dengan siri penyerahan buku amalan. Ini adalah respon kepada pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Walid bin Al-Mughirah yang merupakan orang athriya, orang yang kaya, orang yang mewah di Mekah pada zaman itu, pembesar yang mana mereka menganggap bahawasanya harta mereka itu akan dapat menyelamatkan mereka daripada audit Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada audit di sisi mereka. Kemudian juga Allah Taala menurunkan ayat yang berbentuk suatu peringatan ataupun menjentik hati Sayyidina Umar sebelum daripada beliau masuk ke dalam agama Islam, di mana beliau ingin keluar untuk menyakiti Nabi, kemudian mendapati Nabi sedang solat di Masjidil Haram, lalu Nabi membaca potongan ayat daripada surah ini, yang mana surah ini menjentik ego Sayyidina Umar sehingga menyebabkan beliau masuk ke dalam agama Islam. Kita pergi kepada beberapa ayat yang penting untuk ditadabburkan dalam surah ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fa amma thamud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud itu mereka telah dibinasakan dengan petir yang sangat dahsyat. Wa amma 'adun, adapun kaum 'Ad pula, maka mereka itu fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Mereka dihancurkan dengan angin yang kuat, angin rebut taufan yang sangat kencang. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Angin itu, petir itu, taufan itu dibentangkan ke atas mereka itu selama 7 hari dan 8 malam. Kemudian secara terus-menerus, kemudian kamu dapati mereka itu mati bergelimpangan seperti batang-batang kurma yang telah kosong, yang telah lompong. Ayat ini menunjukkan kepada kita, membongkarkan kepada kita bahawasanya golongan Samud yang terkenal dengan kekuatan fizikal, di mana mereka memahat gunung dan tinggal di dalam itu, kepakaran arkitektur yang sangat tinggi, tinggal di dalam gunung itu dan sombong, tidak mengendahkan peringatan baginda Nabi. Lalu akhirnya Allah Ta'ala hancurkan mereka dengan satu pekikan suara, at-taghiyah. Kemudian kaum 'Ad pula yang memiliki tubuh yang gagah, yang perkasa, yang gergasi, itu dimatikan dengan cara ditiupkan angin badai yang kencang 7 hari 8 malam, menunjukkan betapa ekstrimnya azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Dan analogi yang Allah Ta'ala sebutkan bergelimpangan seperti pohon kurma yang kosong itu menunjukkan sindiran bahawasanya tubuh mereka yang gagah itu akhirnya sekarang menjadi bergelimpangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana keingkaran yang mereka lakukan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat seterusnya, linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah. Peristiwa-peristiwa ini kami jadikan itu sebagai peringatan kepada kamu supaya ia didengari dan dipelihara oleh telinga yang mahu mendengar. Inilah baginda Nabi sebutkan kepada Sayyidina Ali. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari akhirat itu merupakan hari yang dijalankan segala pemeriksaan, audit yang begitu detail. Pada hari kamu semua dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk pemeriksaan, tidak ada suatu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada perkara-perkara yang kamu rahsiakan, hingga kan khatar, lintasan-lintasan di dalam hati juga itu akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyebutkan juga pada hari kiamat itu merupakan hari yaumatublas sarair, hari dibongkarkan semua rahsia-rahsia. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada suatu pun yang tersembunyi walaupun sekecil-kecil lintasan hati tadi. Dan Allah Ta'ala menyebutkan pada hari tersebut fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu haula umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan buku
buku suratan amalan dengan tangan kanan, maka dia akan mengatakan dengan gembira, nah, bacalah kamu semua kitab aku ni. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiah. Aku telah sangka dulu, aku telah fikir dulu bahawasanya aku akan bertemu dengan hari ini, hari yang dibentangkan buku amalan, diberikan buku amalan. Dia mengatakan begitu kerana gembira. Sebagai contoh, orang yang dapat result SPM yang cemerlang, dia nak tunjuk ke orang ni, tengok result aku ni. Begitulah perumpamaan yang Allah Taala sebutkan, ha umuqra'u kitabiah. Ni tengok kitab aku ni, bacalah kitab aku, tengoklah kitab aku yang dipenuhi dengan amalan-amalan baik. Manakala orang yang celaka yang mendapatkan daripada tangan kiri, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiah. Adapun orang yang diberikan buku amalan dengan tangan kiri, maka dia akan meratap dan mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan buku ini, catatan amalan aku ini. Walam adri ma hisabiah, dan alangkah baiknya kalau aku tak tahu apakah hitungan amalan aku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya jika kematian aku dulu merupakan kematian yang menamatkan. Bila mati, end of the story. Ma aghna anni maliyah. Harta aku langsung tak dapat menolong aku. Ini merupakan ratapan orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalan dengan tangan kiri. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan bagi orang yang mendapatkan catatan amalan dengan tangan kiri itu tadi akan mendapatkan azab di dalam api neraka. Allah Ta'ala mengatakan khudhuhu faghulluhu. Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat penjaga neraka, khudhuhu, ambil dia, tangkap dia, serta belenggulah dia, faghulluhu, belenggukan leher-leher mereka. Thummal jahima salluh, kemudian campakkanlah dia ke dalam api neraka untuk dibakar, untuk disalai di dalam api neraka. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian masukkanlah dia dalam seutas rantai belenggu yang panjangnya itu 70 hasta dengan dililitkan rantai tersebut. Ini merupakan satu metafora, satu kiasan yang Allah Ta'ala sebutkan. Bukanlah berarti 70 zirak, 70 hasta panjangnya rantai itu berarti 70 zirak, tidak. Tetapi menunjukkan kepada panjangnya rantai dibelenggu supaya dia tidak boleh bergerak langsung. Menunjukkan panjangnya itu. Dan Allah Ta'ala menggunakan sirah yang pendek. Khudhuhu. Satu perintah. Tangkap dia. Belenggu dia. Lemparkan dia dalam neraka. Ikat dia. Maksudnya nak sebut kata tidak ada negotiation. Tidak ada ruang untuk bernegosiasi lagi pada waktu itu. Maksudnya itu semua adalah arahan, verdict yang Allah Ta'ala tentukan kepada orang-orang yang mendapatkan kecelakaan di hari akhirat. Kemudian di dalam surah ini juga Allah Ta'ala menyebutkan satu bentuk insurans kepada manusia bahawasanya Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW tidak mengalami sebarang bentuk tahrif ataupun penyelewengan daripada baginda Nabi SAW itu sendiri. Allah Ta'ala mengatakan, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan wahyu yang disampaikan oleh Rasul yang mulia, wahyu daripada Allah Ta'ala. Wa ma huwa biqawli syair. Ia bukanlah perkataan syair. Yani ketika Sayyidina Umar ingin menyakiti Nabi, dia mendapati Nabi sedang solat. Lalu ketika hendak menyakiti, maka beliau mendengar bacaan ayat ini, innahu laqawlu rasulin karim. Dan ayat-ayat yang sebelumnya lalu datang terlintas dalam hati Sayyidina Umar, sedap ayat ini, sedap sajak susunan ayat Al-Quran. Maka betul lah orang mengatakan dia ini adalah tukang syair. Lalu Nabi mengatakan, ayat wahyu daripada Allah Ta'ala mengatakan, wa ma huwa biqawli syair. Ini bukanlah perkataan syair. Qalilan ma tu'minun. Kemudian Sayyidina Umar kata, kalau bukan kata syair, berarti mestilah dia ni kahin. Kerana dia tahu apa yang aku sebut ni. Aku tengah dakwa dia ni adalah tukang syair. Lalu Nabi menyebutkan dalam ayat seterusnya, wa ma huwa biqawli kahin. Sayyidina Umar kata, ini adalah tukang tilik lah. Kerana dia tahu apa aku tengah cakap ni. Lalu ditempelak oleh Nabi, wa ma huwa biqawli kahin. Ini bukanlah juga kata-kata seorang tukang tenun, tukang tilik yang mengetahui apa dalam hati orang. Qalilan ma tadhakkarun, tanzilum min rabbil alamin. Ini diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalaulah Muhammad itu mengada-ngadakan atas nama kami, yakni melakukan tahrif ataupun mendakwa sesuatu yang kami tidak dakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, sebalang bentuk rekaan, la akhadna minhu bil yamin. Nescaya kami akan rentak tangan kanan dia, thumma laqata'na minhu al-watin, dan kami akan putuskan urat jantungnya. Menunjukkan Nabi tidak akan melakukan apa-apa ataupun tidak mampu untuk melakukan sebarang bentuk tahrif yang mereka takutkan. Itu satu bentuk garanti daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah serba sedikit intisari dalam surah Al-Haqqah. Mudah-mudahan ia memberi pengajaran, peringatan kepada kita umat Islam untuk kita sama-sama menelusuri, sama-sama meneliti petikan-petikan daripada surah Al-Haqqah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi hidayati wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.